ruhiyah, iaitu suatu institusi ataupun satu sekolah yang mentarbiah dan mendidik di segi kerohanian, mendidik kejiwaan menjadi insan yang bertakwa dengan dan penuh dengan keinsafan. Maka tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Ramadan melahirkan insan yang bertakwa, yang mencirikan kepada manusia yang fi'lut ta'at wa tarkul manhiyat. Insan yang sentiasa melaksanakan dan mengamalkan segala perintah dan arahan daripada Allah Subhanahu wa taala di atas dasar pengabdian dan keubudiahannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sami'na wa ata'na. Ya Allah, ya Rasulullah, kami dengar. Ya Allah, ya Rasulullah, kami taat. Dan inilah ciri insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanya saja perkataan dan ungkapan yang keluar dan terbit daripada lisan insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala apabila mereka diseru kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengajak mereka untuk mentaati Allah, mematuhi hukum hakam perundangan syariat Allah Subhanahu wa taala dan juga segala yang dibawa, yang diajar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis baginda, melalui sunnah-sunnah baginda, liyahkuma bainahum, bagi menyelesaikan sesuatu hukuman di antara mereka, untuk menentukan sesuatu perkara yang melibatkan suatu isu dalam kehidupan mereka. Maka mereka akan mengungkapkan sami'na wa ata'na, ya Allah, ya Rasulullah, kami dengar. Ya Allah, ya Rasulullah, kami taat. Maka mereka ini digolong dalam kalangan insan yang berjaya. Maka kejayaan dan kecemerlangan sebagai insan yang beriman apabila insan ini dapat mematuhi dan menundukkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa perhambaan dan pengabdian kepada Allah. Dan ini disebut sebagai fi'lut ta'at. Laksanakan apa saja bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tarkul manhiyat, dalam waktu yang sama menjauhkan segala bentuk tegahan dan larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada ibadah puasa tuan-tuan di sepanjang Ramadan Al-Mubarak ini, ia nak melahirkan dan nak menjana jiwa keinsanan, kemanusiaan itu untuk menjadi la'allakum tattaqun, supaya mereka benar jadi insan yang bertakwa. Dan tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya insan yang bertakwa ini akan melakari dan mewarnai kehidupan mereka dengan segala bentuk amalan dan perbuatan yang telah pun diperintah dan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga menjaga dan memeliharai diri mereka daripada terjebak, terperangkap kepada perkara-perkara yang membawa kederhakaan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam maksud dan makna mereka menjadi insan yang abid ilallah, iaitu orang yang sentiasa beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan insan yang asi ilallah, derhaka dan khianat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tercapailah matlamat dan objektif daripada ibadat puasa, iaitu untuk menjadikan manusia ini benar-benar orang yang bertakwa. Dan di antara ciri takwa tuan-tuan yang disebut oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, at-taqwa hiya al-khawfu minal jalil wal 'amalu bit tanzil wal isti'dad li yaumir rahil
di mana disebut oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang dikatakan takwa itu ialah kamu ada rasa kegerunan, ketakutan dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ada ciri khasyatillah, makhafatullah dalam kehidupan mereka. Yang keduanya tuan-tuan ialah wal amalu bitanzil. Mereka melaksanakan segala perkara yang telah pun diperintah dan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu Allah, yakni Al-Quranul Karim. Dan kemudian mereka warridha bil qalil. Yang ketiga, mereka merasa kepuasan dan redha dengan segala anugerah apa yang Allah kurniakan kepada mereka, walaupun sedikit, yang disebut dengan sifat qanaah, merasa kecukupan dengan nikmat apa yang Allah kurniakan kepada mereka, di mana nikmat itu telah membawa ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Dan yang keempat ialah orang yang sentiasa bersiap sedia, bersiap siaga dengan segala amal baik, amal saleh untuk dibawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana dia akan dibawa pergi meninggalkan alam dunia ini berpindah ke alam akhirat, iaitulah pada persediaan untuk menemui kematian. Inilah disebut sebagai orang yang cerdik tuan-tuan, orang yang pintar. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik ini ialah orang yang sentiasa muhasabah diri. Dia sentiasa koreksi balik tang mana salah silap dia, tang mana tiri bocok dia, tang mana ada kelompongan dia, tang mana ada kealpaan, kelalaiannya, kekhilafannya, keterlanjurannya, keterlepasan pandangan dia. Dia hisap balik, dia semak balik, dia akan buat satu pembetulan tuan-tuan dalam kehidupan dia. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia ini akan sentiasa bersiap sedia dengan amalan yang akan dia bawa selepas daripada kematiannya. Begitu ciri orang-orang yang bertakwa. Maka puasa juga tuan-tuan melatih kita, mentarbiyah kita untuk mengawal nafsu makan dan minum kita. Dalam ibadat puasa kita tidak dibenarkan untuk makan dan minum di waktu siangnya. Itu maknanya apa? Kita nak kontrol, kita nak kawal, nak jaga, nak pelihara supaya jangan sampai makan minum kita melampaui batasan dan sempadan sehingga membawa kepada kemudaratan. Gitu tuan-tuan. Jadi maka dalam ibadat puasa ini, apabila kita berpuasa tuan-tuan, nafsu kita jadi lemah, jadi memudahkan dan memberikan suatu kesenangan kepada kita untuk beramal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan bagaimana hamazatis syayatin, gangguan dan juga godaan syaitan ni, dia bukan sekadar hanya di luaran tuan-tuan, tapi dia memasuki sampai kedalaman urat saraf manusia. Inna syaitan la yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan ni dia boleh berlarian dalam pergerakan urat darah kita. Dia boleh masuk ke majrad dam. Maka Nabi menyatakan fadayyiqu majariyaha bilju. Maka kamu kena sempitkan ataupun kamu kontrol perjalanan dan juga pergerakan syaitan ini. Kamu sekat dia, kamu halang dia melalui bilju, dengan berlapak. Jadi Ramadan mengajar kita untuk apa? Mengontrol makan dan minum kita dengan kita berlapak. Maka dengan itu syaitan pun agak sukar untuk mengganggu gugat kehidupan kita. Begitu tuan-tuan. Dan kita boleh juga dalam waktu yang sama mengawal emosi kita, sentimen kita dan juga perasaan kita daripada sifat-sifat yang mazmumah, kita hiasi dengan sifat yang mahmudah. Banyakkan bersabar, banyakkan tabah, cekal hati, jangan memberontak, jangan marah, jangan kita buat sesuatu yang luar daripada pertimbangan akal kemanusiaan dan keinsanan dan seterusnya. Puasa juga mendidik kita untuk menjaga lidah dan juga anggota kita tuan-tuan. Ini semua adalah daripada kelebihan dan juga fadilat yang ada dalam bulan Ramadan
yang nak melahirkan insan yang punyai jiwa yang bertakwa pada Allah SWT dan jiwa yang penuh dengan keinsapan dan kesedaran. Yang seterusnya tuan-tuan, Ramadan juga melatih kita untuk melaksanakan ibadat dengan penuh keikhlasan. Mukhlisina lahuddin. Nabi SAW menyebut dalam hadis baginda, qala Allah Ta'ala kullu amal ibni Adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Dalam sebuah hadis qudsi disebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap amalan anak Adam adalah untuknya melainkan puasa. Sesungguhnya ia adalah untukku, kata Allah, dan akulah yang akan membalasnya, yang akan memberikan ganjaran kepadanya. Sebab itu perlu kepada keikhlasan, ketelusan tuan-tuan, kejujuran dan juga keamanahan dalam kita melaksanakan ibadat puasa ini. Baik, kemudian tuan-tuan, maknanya dalam ibadat puasa ini dia ada rahsia yang tersembunyi tuan-tuan, yang tersirat, yang perlu kita lakukan dan amalkan dengan sebaik-baiknya, kerana Allah Subhanahu wa taala sahaja yang Maha mengetahui keikhlasan yang tersemat dalam hati seseorang insan. Sebab itu dalam ibadat puasa ni orang tak tahu kata orang tu puasa ke tak puasa kena. Kecuali kalau dia tengok nampak memang duk langgar hayang, duk makan nasi kandang, jelaslah kata dia tak puasa tuan-tuan, tengah hari pula kan. Tapi kalau kata dia buat muka welfare, buat muka apa, muka kesian pun, tapi benarnya dia dah langgar hayang dalam kolah kat 3-4 batung atau 3-4 cebok dah kita kata tuan-tuan. Sambil-sambil duk mandi tu 5 cebok dia dia mandi basahkan badan dia, 2 cebok masuk dalam mulut dia, keluar mai dia buat apa, buat lembut leher apa semua. Abang kata dia puasa, orang tak tahu tuan-tuan, tapi Allah Maha mengetahui. Wallahu ya'lamu ma tasna'u. Sebab tu perlu kejujuran tuan-tuan dalam apa keadaan dan situasi, sama ada di khalayak ramai ataupun dalam keadaan yang keseorangan, gitu tuan-tuan. Jadi Allah Maha mengetahui bahawa apa amalan yang dilakukan oleh seseorang itu sama ada secara terang ataupun secara tersembunyi tuan-tuan. Sebab tu kena jujur dengan Allah dan jujur dengan manusia. Jujur jawapannya bahagia, khianat jawapannya derita. Itu sifir kehidupan tuan-tuan. Baik, kemudian Ramadan juga mendidik kita untuk beribadah bukan kerana manusia, bukan kerana makhluk. Betul-betul apa yang kita lakukan, kita laksanakan itu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, amal ibadatku, segala kehidupan dan kematianku hanya untukmu ya Allah, Tuhan yang menguasai, yang memerintah sekalian alam. Semua kena balik pada Allah Subhanahu wa taala, kerana nanti kita juga akan balik pada Allah. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Kamu semua akan dipanggil balik untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikan penghisaban, perkiraan dengan setiap amal perbuatan yang kamu kerjakan sewaktu kamu berada di atas dunia dulu. Dan seterusnya apabila dah ada ciri keikhlasan dan ketelusan ini tuan-tuan, maka ia menghindarkan kita daripada sifat riya, sifat menunjuk-nunjuk, sifat untuk kita berbangga diri. Dia ada riya, dia ada apa lagi, ujub tuan-tuan, dia ada sum'ah, dia ada takabur. Ini semua sifat-sifat yang boleh merosakkan dan menjejaskan amalan seseorang. Maka hindarkan daripada segala sifat-sifat yang keji itu. Yang kita fokuskan, yang kita sasarkan tuan-tuan, ialah apa? Ya bataguna fadlam minallahi wa ridwana, iaitu untuk kita meraih dengan semaksimalnya fadlam minallah, kelebihan daripada Allah, yakni as-sawab, pahala. Pahala tuan-tuan, bukan upah lah, dia ada banyak kat tu pun. Pahala ni dia ada pecahan dia tuan-tuan. Ada pahala yang namanya as-sawab, itu akhirat. Ada juga yang paha campur la. Tahu paha la, paha kita paha, dua paha kita tu lah, itu dipanggil paha la. Ada satu lagi dia panggil upah lah. Tuhan dapat upah waktu hidup atas dunia ni.
Yang satu lagi upah campur la, iaitu upah dan pahala. Jadi dah banyak dia punya tafsiran tuan-tuan berkenaan dengan pahala pun. Yang kita sasarkan, yang kita fokus nak dapat pahala di akhirat kelak untuk kita selamat, tenang, bahagia, sejahtera di alam akhirat. Dan yang kedua ialah redha Allah Subhanahu wa taala. Ini cukup penting tuan-tuan dalam kehidupan insan, untuk Allah sentiasa merahmati dan meredai kita. Kerana apa? Kita nak balik bertemu Allah Subhanahu wa taala. Di saat roh kita keluar daripada jasad kita, biarlah kita diseru, dipanggil untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai insan yang punya jiwa yang penuh dengan ketenangan, tuan-tuan. Sebab tu pentingnya hidup yang ada ciri ketenangan, kebahagiaan, kedamaian, ketenteraman hati, ketenangan jiwa ni, tuan-tuan. Sebab nanti kita nak balik pada Allah SWT, ruh kita keluar pun dalam keadaan tenang, dalam keadaan yang baik, dalam situasi husnul khatimah. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, engkaulah pelindung aku, engkaulah pembimbing aku dunia dan akhirat. Matikan aku dalam keadaan seorang yang muslim dan himpunkan aku bersama dengan orang-orang yang salihin. Maka insan yang punya an-nafsul mutmainnah ini ada ciri orang-orang yang saleh-salehah, tuan-tuan puan-puan sekalian. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kamu, kembalilah kamu bertemu dengan Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, redha lagi diredai. Dalam maksud Allah redha kepada kita, kita redha kepada Allah. Allah perkenankan segala kerja buat kita, gerak laku kita sewaktu kita hidup atas dunia ni, tuan-tuan, yang menepati dengan ciri amal soleh, dilaksanakan dengan penuh imanan jaziman wa aqidatan rasikhan. Dalam ibadat puasa ni, Nabi SAW sebut, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Sesiapa yang benar-benar berpuasa di atas prinsip dan dasar manhajnya ialah imanan, dibawa iman dalam ibadat puasanya itu, wahtisaban, dan mengharapkan ganjaran baik daripada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Maka ciri amal saleh itu, tuan-tuan, mesti disertai dengan iman dan Islam. Bawa iman dan Islam dalam kehidupan kita, dan bawa bersama dengan kita apa-apa perkara yang menjadikan diri kita itu benar-benar insan yang bercirikan kepada orang-orang yang as-salihin, orang-orang yang saleh, tuan-tuan. Maka iman dan Islam itu menjadi prasyarat utama menjadikan amal seseorang itu amal yang saleh, amal yang baik, tuan-tuan. Yang kedua, apa yang dilakukan itu menepati dengan syariat dan peraturan perundangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mukhlisina lahuddin, ikhlas kerana agama. Mencakupi tiga komponen utama ini, tuan-tuan, menjadikan seseorang itu punya amal yang soleh, dan amal yang soleh itu dibawa untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah meredai dengan apa yang dia lakukan, dengan apa yang dia kerjakan. Dan waktu yang sama, insan yang punya rasa ubudiyah yang tinggi kepada Allah SWT ni juga, tuan-tuan, dia merasai satu kepuasan, kelazatan dan keenakan yang teramat sangat untuk pulang bertemu Allah Subhanahu wa taala, kerana dia telah menepati syarat radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah SWT. Itulah insan yang punya ciri takut dan bimbang, gentar dan gerun dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka insan ini, tuan-tuan, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu, jejakilah kamu
dihimpunkan kamu bersama dengan hamba-hambaku yang as-salihin, wadakhuli jannati, dipersilakan untuk kamu jejaki dan duduki syurgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu tuan-tuan puan-puan, muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimani wa rahimakumullah. Jadi dalam ibadat puasa ini juga membangkitkan keinsapan diri. Kita nak fokuskan kepada apa? Ketakwaan dan keinsapan tuan-tuan dalam Ramadan yang kita bicarakan pada hari ini. Jadi Ramadan juga dia akan apa? Menjana dan membentuk bagaimana insan ini nak insafkan diri dia, nak sedarkan diri dia, nak sedarkan kita ini min aina ji'na wa limaza ji'na wa ila aina masiruna. 3 persoalan ni tuan-tuan. Min aina ji'na, daripada mana kita datang. Wa limaza ji'na, kenapa kita berada atas muka dunia ni. Wa ila aina masiruna, dan ke mana kita akan pergi. Jawapannya apa tuan-tuan? Inna lillah, sesungguhnya kita datang daripada Allah. Kita milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita berada atas muka dunia ni? Kita sebagai hamba Allah ada tujuan, ada matlamat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tujuan kita berada atas muka bumi ini. Allah dah sebut dalam Al-Quranul Karim, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada aku, untuk menjadi abid ilallah, hamba yang benar-benar beribadat, yang memberikan wala' dan kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ungkapan yang sering kita yang sering kita ucapkan dalam bacaan Al-Fatihah kita tuan-tuan, As-Sab'ul Masani, itu 7 ayat yang kita ulang. Antara ayatnya ialah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan engkau ya Allah yang kami sembah, dan kepada engkau jua yang kami mohon segala pertolongan dan bantuan. Nukhassuka bil ibadah wa nukhassuka bil isti'anah. Ini tujuan kita tuan-tuan, iaitu tujuan kehidupan kita ialah untuk kita sentiasa beribadat kepada Allah SWT, dan kita sentiasa memohon pertolongan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini akan menimbulkan keinsapan dan kesedaran bahawa kita adalah hamba Allah yang akan dipersoal jawab oleh Allah SWT terhadap apa yang kita kerjakan, terhadap apa yang kita telah amalkan sewaktu kita hidup di atas dunia dahulu. Dan kemudian wa ila aina masiruna, ke mana kita akan pergi tuan-tuan setelah mana tamatnya riwayat kehidupan kita atas dunia. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepadamu ya Allah jua kami dikembalikan. Kita akan balik bertemu Allah Subhanahu wa taala. Itu membuahkan suatu yang terbaik kepada kita apabila kita sedar akan makna kehidupan yang sebenar tuan-tuan. Maka dalam Al-Quran Allah menyatakan bahawa Allah nyatakan dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia dan sebagai satu keterangan untuk nak menjelaskan petunjuk dan membezakan di antara yang baik dan yang buruk. Dan ini juga akan menjana dan membentuk keinsapan diri kita bahawa inilah bulan yang disebut dengan Syahrul Quran, bulan diturunkan padanya Al-Quran, dan tadarus dan tadabur membuka hati kita dan mencerahkan minda kita, membajai iman dan takwa kita kepada Allah SWT untuk kita memahami dan menyedari tentang dosa, kesalahan, kealpaan dan kelalaian kita. Dengan kita membaca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, tilawatul Quran, tadarus Al-Quran, dan kemudian kita mengambil ibrah pengajaran apa yang ada dalam Al-Quran serta dilaksanakan segala isi kandungan Al-Quran itu. Ini semua akan membangkitkan kesedaran dan keinsapan terhadap diri kita. Kita akan bermuhasabah tentang keadaan dan situasi diri kita, dan juga kita akan sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha apabila kita sedang dosa-dosa kita, kesalahan kita. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma asrartu wa ma
a'lantu. Kan kita duk baca doa tu tuan-tuan, sewaktu tahiyat, selepas kita baca tahiyat akhir, sebelum kita nak bagi salam, kita sesa mohon ampun pada Allah SWT, dosa yang terdahulu, dosa yang terkemudian, yang yang kita terlepas pandang, yang kita terlajak buat dosa tanpa disedari, ataupun yang kita buat dengan cara yang yang kita buat secara terang benderang ataupun yang tersembunyi, semuanya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertaubatlah dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah SWT dengan taubat nasuha, iaitu taubat yang sebenar-benar taubat tuan-tuan, bukan tahu buat. Dia ada dua tu. Dia ada dua, taubat dengan tahu buat. Ataupun orang kata taubat macam taubat sat saja, dia makan laksa, kemudian pepak cabai Melaka. Dan tuan-tuan, kemudian dia punya pedas cabai Melaka tu meleleh habis semua, ayak mata, ayak hidung, ayak liuk pun keluar berjela-jela tuan-tuan. Dia pun waktu tu taubat nak makan laksa lah. Duk seminggu dia makan pula laksa tu. Maknanya itu taubat makan laksa orang panggil. Dia bukan taubat nasuha tuan-tuan. Jadi tak jadi taubat dia macam tu. Dia kena taubat sungguh-sungguh. Yang kata taubat nasuha ni tu benar ilallah, wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna wa azamna alla na'uda ila dhanbi abada. Kami bertaubat padamu ya Allah, kami kembali kepadamu ya Allah, kami rasa menyesal, kecewa dengan segala kesalahan dan kealpaan yang telah kami lakukan, dan kami berjanji tidak akan mengulangi lagi dosa-dosa tersebut. Dan apabila ada dosa yang berkaitan dengan manusia ataupun makhluk, kita nak kena minta maaf dengan dia, kena clearkan, kena selesaikan dengan makhluk. Begitulah tuan-tuan yang dikatakan taubatan nasuha. Dan seterusnya Ramadan juga tuan-tuan menyuburkan rasa belas ihsan kita kepada rakan-rakan kita, teman-teman kita yang kurang berkemampuan. Maka sebab itulah apabila kita ada ciri orang-orang yang orang kata rajin untuk menderma, menyumbangkan infak, wakaf dan sebagainya, jadi membawa kemaslahatan dan kebaikan itu semua. Nabi SAW menyatakan man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajruh. Maksudnya mislu ajri, maksudnya sesiapa yang memberikan makan tuan-tuan pada orang yang berbuka puasa, maka baginya pahala seperti mana orang yang berpuasa. Maknanya yang lapak kita tu, dahaga kita tu tuan-tuan, mendidik jiwa kita memahami penderitaan fakir miskin, orang-orang yang kurang berkemampuan. Jadi yang ada lebih tu dia hulurkan untuk diberi makan kepada orang yang kurang berkemampuan. Jadi pahala tu lebih kepada orang yang menjamu makan orang yang berbuka puasa. Dan kita perlu memahami bahawa orang yang apabila kita jamu dia makan, apatah lagi dalam keadaan dia berpuasa, lapak dahaga, kita jamu apa pun dia makan tu cukup ikhlas tuan-tuan. Abang bila kata makan ikhlas tadi pasal buka puasa, ikhlas, sedap tak sedap tu tak tepi tuan-tuan, tapi hak dia makan tu ikhlas lillahi ta'ala, insya-Allah. Begitu tuan-tuan. Ramadan menggalakkan kita untuk sesa bersedekah, mengeluarkan zakat, memberi makan orang yang berbuka. Ini semua adalah bentuk yang membawa kepada jiwa keihsanan dan juga kasih sayang sesama insan. Dan Ramadan jugalah tuan-tuan menghapuskan dosa dan membersihkan jiwa. Apa yang disebut oleh Nabi SAW, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa-siapa yang menunaikan puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran pahala yang baik daripada Allah SWT, digugurkan, diampunkan dosa-dosa yang terdahulu. Jadi Ramadan inilah peluang untuk tazkiyatun nufus wa tazkiyatul qulub, pembersihan jiwa, pembersihan hati, nak suci balik hati kita, nak gilap, bagi shining elok tuan-tuan, bagi merlap, merlit apa semua, lepas itu jadi elok, maka hati inilah yang akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak,
yang Allah sebut, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, hari yang tidak memberi manfaat oleh harta benda dan anak pinak melainkan mereka yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sejahtera, dengan amal yang soleh yang Allah redai, yang Allah terima baik amal baktinya. Ini ialah orang-orang yang mendapat kejayaan dan kecemerlangan dunia dan akhirat, dan juga melahirkan jiwa yang penuh dengan tawaduk, ketundukan kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga jiwa yang membentuk keinsapan, kesedaran terhadap kesalahan dan juga kealpaan kita di masa yang lalu. Ini semua ada dalam ibrah dan juga pengajaran melalui tarbiyah madrasah institusi Ramadan yang sedang kita tempuhi, yang sedang kita lalui, yang sedang kita depani di saat dan ketika ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rebutlah peluang keemasan yang terhidang di hadapan kita untuk kita meraih semaksimalnya. Yang pertamanya rahmat kasih sayang Allah SWT, yang kedua keampunan dan juga maghfirah daripada Allah, dan yang ketiga untuk kita mohon Allah jauhkan kita daripada azab api neraka, membentuk jiwa kita menjadi muslim mukmin, jiwa yang benar-benar sebagai seorang Islam, sebagai seorang yang beriman, yang akhirnya mencapai ke tahap yang tertinggi, iaitulah al-muttaqin, jiwa yang bertakwa. Karena insan yang bertakwa inilah tuan-tuan, insan yang punya kedudukan dan status yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang-orang yang paling mulia daripada kalangan kamu ialah yang punya ketinggian takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa adalah merupakan sebaik-baik wasilah tuan-tuan, bekalan yang akan kita bawa untuk dipertemukan, untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekalan ialah takwa Allah. Berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekalan ialah bertakwa kepada Allah SWT. Maka bertakwalah wahai insan yang punya akal yang sejahtera. Mudah-mudahan tuan-tuan apa yang kita bicarakan pada slot tengah hari ini ada kebaikan, kemanfaatannya kepada kita sekalian, dan memberikan rangsangan dan motivasi kepada kita untuk menambah baik amal bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, mohon maaf terlanjur bicara, terkasar bahasa. Siru ala barakatillah wa fi amanillah wa riayati. Selamat meneruskan amal saleh, amal baik di sepanjang Ramadan al-Mubarak. Kullu amin wa antum ila Allahi aqrab wallahu a'lam bis-shawab. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ja'alna minas saimina haqqan wa minal qaimina haqqan wa minadh dhakirina katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fariqal furqan wa munzilal qur'ana bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri ramadan wa a'inna fihi وأعنا فيه على الصلاة والصيام والقيام يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية والرضا والعناية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حي